Tambah-tambah lagi kita tak ada mari dengar agama pula kok. Khabar-khabar masuk. Akhir tahun tu, kalau kita pergi baca doa untuk kita nak tinggalkan tahun 1447, sehingga setan kata aku ni tak ada jalan dah nak tipu mu selamatlah, kamu doa lepas dah tu. Tu nak royak katanya bila kita pergi baca ke doa, orang panggil doa akhir tahun. Siapa setan kata lagu mana? Dia kata maka barang siapa baca doa ini daripada waktu yang tersebut, maka berkata setan aku susah dah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku yang nak mengandungi adab anak ada pada tahun ni. Jadi setan ngaku sendiri, kata dia ni nak tipu tak leh dah. Sebab kita pergi ada baca doa, tinggal orang panggil akhir tahun. Patut baca bila? Baca lepas maya asar. Lepas maya asar, kalau kita tahun ni lepas maya asar, hari Selasa. Dah, ambil majmuk Sharik Hak Cahaya Biru ni, tengok doa dia tu, pas kita bacalah. Siapa setan kata, dah, aku saat ni susahlah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku, hak duk tipu mari dah les tahun. Tak pakai kerja apa boleh. Dengan kita baca doa, kerana kita tinggalkan tahun 1447. Bol pas mayang ngorik sepengan 5 ni kak, kita bacalah pula doa sambut tahun baru. Ya tak serupa dengan sambut tahun baru hak kita dengan hak agama lain. Hak agama lain tu ya mari bedih, ya pasal go tu pasal go ni regek. Dah, daripada pukul 12 malam tak ada apa lah. Nak happy birthday to you. Cukup 12 tu baing selalu dah. Tu nak rakyat cara hak urempo. Hak kita ni dak penutup pak lepas pada sembahyang ngorek, kita bacalah doa yang ditunjuk ajar oleh agama kita. Dah, dia kata siapa dia baca doa ni 3 kali lepas sembahyang ngorek. Dah, 1 hari pada bulan Muharram. Maka barang siapa baca doa tu, maka setan kata gini, berkatalah setan telah aman anu ada, muni selamat. Kalau Faruk baca mu selamat Faruk. Kalau Be'uk baca mu selamat Be'uk, mu aman daripada barang yang tinggal umur pada tahun ni. Tahun kita dah hadap ni orang panggil umur kita duduk dalam jaga itu hai semua. Setan nak tipu tak leh dah. Dalam masa setahun kerana kita baca doa sambut tahun baru. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala telah mewakilkan 2 orang malaikat. Tuhan hatta 2 orang malaikat duk jaga daripada fitnah syaitan. Tu nak rakyat kata sebelah alik kita sambut tahun baru. Baca lepas ngorek banyak mana? 3 kali kita baca. Panak ya. Cari dalam kitab Majmu' Syarih. Nak cahaya biru, cahaya hijau ada belakang. Tengok muka dia 172 dah 171. 170. 3 lah. Hak sambut tahun baru, hak tinggal tahun buruk 1447. Pak kita baca doa pula sambut tahun baru 1448. Jadi hak buat lepas kalau tipu go ni sebab kita pergi baca doa akhir tahun tak percaya benar-benar perongkan hak yang nak tipu kita tu. Pak kita mari pula sambut tahun baru, baca doa pula hak sambut tahun baru. Setan kata muni selamat dah, aman daripada tipu daya aku. Sehingga jadi kedua mereka jung jaga kita supaya kita nak wilpah pada fitnah syaitan. Bila? Kok setahun? Pada audio ni amba tak baca lah, nanti baca pada Rabu ni lah. Pada sini Masjid Darul Falah ni terima ambil baca, terima deh. Tengok molek hanya cahaya biru dah, mau terima cahaya hijau apa. Sini belakang baca lah terima. Lepas apa ini baca? Ni tahun hijau si patut tak. Mereka untuk jaga kita pada tahun 1448 lepas daripada fitnah syaitan. Itu kelebihannya dah. Aku nak tengok nak surat ni lah. Untuk kita doa akhir tahun. Itu jaga dalam agama Islam. Bukan lebih boleh dia rayanya. Itu jaga dia dah.
baiklah. Malam ni kita mari baca pula sakut terina usul tiga. Kamu dah dengar dah. Lagu itulah pilih-pilih alim tidak alim. Malam ni kita baca sifat 20 pula. Kerana ilmu ni dia tak ada dah, dia lebih. Sabit tu orang Khawarij kita imej. Orang Yahudi hok pandai-pandai kitab dah. Bila Nabi kata kan? Nabi kata ana fizanatul ilmi. Ada wa aliyu babuha. Wa aliyu babuha. Nabi kata aku ni gedong ilmu. Sebut pahal gedong pahal lah. Tempat sifat ilmu duk di Nabi lah. Muka Nabi tak ada dah. Dah orang yang rasul. Pahal tu wa aliyu babuha. Ali ni orang pitu ilmu. Bila orang Khawarij dia dengar Nabi kata lagu tu, dia pun nak teh Sayyidina Ali selalu dah. Dah Nabi puji kata Sayyidina Ali ni pitu ilmu. Nabi ni gedang ilmu. Ya pakak fok dia puluh orang fok debe-debe saja debe ilmu lah. Fok orang panggil fok alim-alim ulama dia. Ya mari pak ya tanya Ali. Ya tanya Ali sakut teh dengan harta dengan ilmu. Dah, ya terena. Ya mari pak mula-mula ya tanya. Ya katanya hei Ali. Dah. Mana yang lebih ilmu dengan harta. Jadi puluh orang mari tanya benda tu lah ya. Tapi Sayyidina Ali jawab tak suka berlaku. Aling sungguh aling. Dia tanya mula-mula dia kata gini. Dah. Dia tanya dia katanya dah harta dengan ilmu ni mana lebih? Ali jawab kata dah. Ali jawab katanya lebih ilmu daripada harta. Dah. Apa lebih tuju mana? Ali katanya dah kerana ilmu itu pesaka Nabi. Sabit Nabi kata untuk bila aku mati ni dah aku mati ni aku tak tinggal dari dinaran wadirman. Aku mati ni aku tak tinggal kakah mah duit pitih tak ada. Dah. Tu aku mati aku tinggal aku wafat ni tak ada tinggal kakah mah duit tak ada. Wa innama yurasu ilma. Hok aku tinggal sakaku ilmu. Sabit alim ulama tu boleh panggil orang makan saka Nabi. Tak kita orang duk rajin ngaji pun sikit banyak duk tahu ilmu ni, tanda kata orang ni duk makan saka Nabi. Ada dia royak siap dia tak ada tinggal duit pitih kakah mah perak tak ada. Hak aku tinggal wa innama yurasul ilma. Hanya hak aku tinggal saka aku adalah ilmu. Pas mari sini bila orang Khawarij ditanya Sayyidina Ali jawab kata lebih ilmu. Kerana ilmu dengan harta ni lebih ilmu. Kerana harta ilmu ni adalah pesakaan Nabi. Tu Ali jawab. Dan harta pesakaan korun. Nampak lalu orang panggil harta ni saka harta kerun. Sabit Tuhan kata kau korun lagu mana? Wa innahu lazu hazin azim. Sesungguhnya korun ni orang yang kaya, orang yang kedebel, orang yang hebat. Sabit orang nak kedebel, nak kaya, boleh taruh korun. Buah hati tu heboh dalam Quran dengan dia. Nah, ya asal orang susah ya. Bila susah ni dia belajar dengan Nabi Musa wa'mah. Susah ya orang susah pakai miskin. Bila dia pandai wa'mah tu ga Allah. Kaya nak gerak sehingga Nabi Musa pergi minta keluar zakat tak sih. Tak sih keluar. Ya temu tu pandai-pandai Musa. Hak ni usaha daripada aku. Bapa nak pergi demo zakat Musa dak pandai-pandai. Allah Musa murih lah. Pada ayat murih dia waktu kata anak sepupu Nabi Musa kata. Tanda dia Tuhan tak buka mata hati ki harta tu. Betul perut cara dia. Musa pergi minta dia jawab aku tu. Akhir sekali dia beci ke Musa saat ni tu gak dia upah orang tino. Pas dia upah orang dia tanya sorang. Molek Musa duk tengah mengajar lagu ni. Orang hak dia upah tu dia tanya Habzina. Ba Musa sudah mengajar gapo siap. Dia tu baru puas dia tahu, "Hei Rasulullah, aku nak tanya masalah boleh tak leh?" Jawab kepada Musa kata boleh. Nah, bila Musa kata boleh, dia kata duk kecek hab zina dosa besar. Kalau tuai rasul zina sendiri,
Jawab kepada Musa kata, kalau amba zina pun Tuhan balas kutuk. Dah, maknanya besar balas Allah Taala seksa lah kutuk. Karena undang-undang hak Tuhan bukan undang amba. Ya kata kalau gitu Rasul zina ni, tuan zina ni. Pas jawab kepada Musa kata, aku zina ngapi? Yo, no. Orang fok kena duit belakang dah. Yang makan duit yang tu dah bojeng. Bila ni tak ada kira lah, pak tu pak ni pun duit. Gapo-gapo pun duit, wit semua. Tak kena duit abak jalan. Ha tu nak terima. Ha tu dah tu makan dah. Nu tinang atino nu. Lepas tu jawab Musa kata sungguh dah. Ya kek bunga sungguh. Allah pas tak malu kan. No. Orang pekat Rasul tino tu pergi ngaku tempat dama kata zina dengan dia. Malulah Musa peluh. Tanya-tanya gapo duk cerak situ. Pak orangnya percaya oleh enam dah lah. Orang lain. Kama dia Musa pun tak ada apa lah. Moga benda dah betul. Dia lagu tu. Pelik rumah semaya hajak kalau bahasa kita minta duit Tuhan tunjuk ya sebenar. Siapa dia duk beranglang. Dan bongkang dia ni siapa dia duk di belakang. Dia kena dah tu. Ha, risik-risik korun duk alik belakang. Korun beci apa? Beci kerana Musa duk minta zakat tadi. Cara tu nak saya dia tu mah tak tahu banyak mana. Anak kecil mah tu muat utuh. Bukan boleh kau cek. Muat tu banyak. Mah tu. Habis tu kecek dalam Quran dia. Wa innahu lazu hazin azim. Karena sesungguhnya korong ni adalah yang hebat. Kekayaan dia sangat. Tu siapa tu sebut dalam Quran kaya dia. Tu nak ayat besar tak besar dia. Bawa lepas pada tu rikah ceritanya. Bahawa Nabi Musa tahu kata apa nama Qarun dah upah orang tino, upah orang jo tanya masalah cerak nyata dah. Maka lalu tu puak Musa, ya Allah mintalah Qarun serta merta witelai di bumi. Selalu dah doa Rasulullah telah di bumi kata setengah ulama loning tak habis lagi. Duk turun lagi, duk gerak terbelah bumi, makan di bumi selalu dah. Kerana dia ngenak daripada Rasulullah. Malu muka. Dah, lepas tu dia doa selalu tu hemat kebor doa. Maka Qarun ditelek oleh bumi. Siapa lon ni kata tak habis lagi. Duk gerak. Pahula duk telek tikus, hula duk telek. Dah kan, telek ayat tu dah. Seksa tak nak kecek dah. Tu nak ayat kaya tu. Sampai akhir zaman, harta Qarun telek di bumi sekali dengan tuai dia tu, dia akan tubik semula pula. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kama dia Tuhan mengeluarkan segala-gala benda duk patak bumi. Termasuk harta Qarun. Akan haid tu nak boleh pia tak tahulah. Wak nak haid mula nak boleh pia tak boleh pia dah pada hari orang kiamat ya. Dia bumi mari akik nak haid lagu tu dah ada jalan dah. Bukan sinamit famada dah lah. Tu iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Bila gempa bumi tsunami Tuhan waktu tubik barang-barang yang patak bumi buat tubik habis di atas ni. Sehingga manusia kata gapo nama lah gitu lalu, gapo nama gitu lalu. Dah kemat dah. Pak kita nak mari ngaji siapa situ. Baru nak mari sedih, baru nak ngaji. Nanti Tuhan bakit lah bumi habis. Wak naik habis harta Qarun, harta gapo. Situ orang panggil hara-hara kiamat dah lah. Bahkan dia tu nak wiriti kata kenalah dengan Sayyidina Ali kata lebih ilmu. Kerana ilmu adalah pesakaan Nabi. Tu dia. Lepas tu adalah harta ni pesakaan Qarun. So dia jawab dah. Tu baik. Kemudian dia tanya lagi. Dah. Dia tanya kata, "Hei Ali, yang mana lebih?" Dah. Yang mana lebih harta apa nama ni dengan ilmu. Hak saat ni dia ayat lagi. Fir'aun saka juga, saka harta. Fir'aun pun kaya, mah saja suti tubuh. Nak pakai tak habis we, banyak doa. Akhirnya dah, dia bernasarkan lagu tu. Baik. Pas dia tanya pula. Dia tanya lagi. Dah, kamar dia datang yang kedua. Fok Khawarij mari tanya yang kedua. Dia kata, yang mana kau lebih ilmu dengan harta? Maka jawab Sayyidina Ali, afdal ilmu.
Dah. Kerana apa? Kerana harta itu adalah di antara kerana ilmu itu memelihara akan daku, dan harta itu engkaulah memelihara. Jadi ilmu ni jaga tu harta ni kita kena jaga dia. Nampak selalu tengok duk taruh duit, taruh kakak mak, kadang-kadang pianing kita tak ada boleh klik lagi. Nak katuk kedah, tak katuk kedah curi demo. Okey, orang duk boleh dengar orang ngajar dah, duk boleh pergi sembahyang mak. Kita duk dia tak ada lagi, baru duk katuk kedah. Duk jaga dia tu. Okey, pak klik kita tok cumanyo, basuh pula dah. Lepas tudung pula dah, tambah kata baru pula. Kau duk cara tu. Pendek kata harta ni kita duk jaga dia. Ada apa ilmu, dia jaga kita. Kita rasa tengok demo negon haid target. Kita berasa demo tu gak dah jual aku. Hati mari si pen nak deki demo tak leh weh. Deki ni hukum ya haram. Deki ni Allah Taala marah. Janji akhirat dengan api neraka. Dan deki ni pula makan amalan kita. Tu ilmu duk jaga kita tu. Tu jaga tu sah deki. Habis deki dah ya bertapak molek, ya bukan cerita nak hilang dah lah. Ya cari jalan ngenak pula. Tu duk cari sihir-sihir tu. Tak ada kira dah dosa besar, tak ada dosa besar pun. Kerana dia sakit hati duk jual aku. Dia sakit hati dengan kedai demo masuk rubik. Hak dia tak laku. Bos kau dah deki nak demo tak laku kedai. Tak jadi duk kau laku. Mana buat lagu mana? Kau sakit hati. Ni dia cari jalan. Orang kita lah ni situ cari jalan hubak mati bunuh, cari jalan duk ngaruk saudara pak, cari jalan pula anak kerak wi sakit dia tu wi tak laku kedatu, wi jane kedatu. Nak jadi lagu tu dosa pahala dia tak kira dah. Asal boleh penuh dia. Tu nak royak. Yang ni deki dia besar dia tapak situ lalu dah. Tidak demo tak ngenak nabi tu. Ngenak nabi, sihir nabi, buku deki kau nabi jadi rasul. Orang Yahudi. Nama Lajib bin Lasak tu. Deki Nabi, dia dah harap kata Rasul akhir zaman boleh kafat dia. Tiba-tiba boleh ke Nabi Muhammad. Ya beci, ya murid Nabi. Siapa dia awak ngenak Nabi? Nabi duk sakit lama mana? Nabi duk sakit lama mana? Hingga Jibril kata, Muhammad, mu tahu dah lagi orang awak ngenak mum. Mu tahu dah lagi orang awak sihir mum. Nabi kata tak tahu. Adalah orang Yahudi. Nama Lajib bin Lasak. Wak ngenak ditaruh. Wak anak ke rupa ngak anak ke pocoklah jarum 11 nipu. Tok di bawah pertama kat kelago. Tu Jibril meroyak sendiri tak sok dah. Kemudian Nabi suruh sahabat Sayyidina Ali dia ambil. Dia ambil bagai sihir tu wak klik. Baru Nabi henggung. Tidak nak sakit nyocok situ. Tukih deki tu. Siapa Ali kata ya Rasulullah, izinlah kau amu nak pergi bunuh dia sebab ngenak Rasulullah. Rasulullah jawab belalah Ali, aku ni henggo dah, aku ni siap dah, dia dengan Tuhan lah nanti akhirat esok. Pasal aku minta kamu besar hati, mu jangan balas dia. Kita lah ni minta kau Tok Bomo wah tak balik Tok Bomo. Kita lagu tu nak balas lalu tak usah balas. Tuhan ada Tuhan balas pun tu. Orang zalim kau orang dosa besar, orang ngenak orang. Okey, sampai orang tanya Abu Hanifah. Ya Imam, apakah alamat orang mati ini? Orang mati tangga ini. Ni dengan molek pun itu. Dia tanya alamat orang mati tangga ini, cabut ini, tak ada ini. Abu Hanifah jawab 3 kali. Yang pertama, orang tak syukur nikmat iman dan nikmat Islam. Ni sahabat kena ngaji ni. Tuhan wi Islam wi iman kita ni tak ada dah we. Dia bukan duk wi semua. Tengok lain nago. Kau duk kupu dengan dia semua toko dengan dia. Makan nasi dia tapi tak seberimu. Bok tadi dia tak tunjuk. Kita ni dia tunjuk. Sahabat kita turut semaya, turut ngaji, turut aurat, tak sedekah, duk gapo. Tak ada dah. Ni kita nak tahu cara iman, cara Islam tu kena ngaji dah. Pada makna kalau kita tak ngaji, kita tak dengar, kita tak terima kasih nikmat iman, nikmat Islam. Hak ni ketika nak mati tu nak tangga ini. Wal iyazabillah. Baik ngajilah. Cara iman tu gapo? Termasuk wujud ke neraka ni.
Masuk Nabi Muhammad Rasul Sidik Amanah Tabligh Fatanah, dan masuk akhirat kena ngaji. Islam apa? Kena ngaji cara semaya lagu mana, puasa lagu mana, semaya lagu mana, basuh berak lagu mana. Kita tak buat cara pada makna kita tak timur kasih nikmat Islam dan nikmat iman. Nisa satu jalan. Yang keduanya, nak tangga email yang kedua ialah orang yang tak takut bahaya mati. Habis kena takut tak bepeng. Apa nama ni Pak Jeng? Bahaya mati kena takut tak bila. Diri mati tu tak ada ayat dah, kullu nafsin za'iqatul maut wa ilaihi turja'un wa lanabluukum bisyarri wal khair wa ilaihi turja'un. Tu ayat siap dah. Tiap-tiap rasa duk menapah ni kena rasa mati. Mati pun rasa, mati pun wajib, rasa mati pun wajib. Dua tu. Rasa mati sakit tara mana ngikut tak amalan masing-masing. Mati tu wajib, rasa mati pun wajib. Dah, lepas tu demi sesungguhnya aku nak cuba kemung saat ni tu, dah, walanabluukum bil khair wal syai. Aku nak ujimu dengan kaya, uji dengan sehat. Kita dah atur Tuhan saya apa dak we, ya dok tok sok kita ya kaya nak sengak amalan tak ada buat. Ingat tu ya dok uji tu, tuan segar tak ada sakit, gemuk kembung, makan ikut makan, lalu belakang tidur nyedera 5 minit punya gerong senil. Ingat dok uji tu. Kita rasa Tuhan saya tak duk uji. Kita rasa ujian Tuhan duk sakit tak. Segar pun ya juga. Kaya pun ya juga. Ujian Tuhan tak lepas walau kaya walaupun sakit. Tak ingat molek. Tengok mu sihat, mu boleh guna tak buat ibadat dengan Allah. Kaya mu tu, tamnaing mu tu. Ya wi tamnaing uji juga, tengok setara mana mu ngak aku wi ke mu tamnaing dengan aku mu duk setara mana. Gua ni jangan kita rasa tak apa Tuhan saya tu boleh kanak. Tengok sabit ya wi tu imi ada dua. Orang panggil wi dengan ma fadli, ma istidrak. Ma fadli ni kalau kita cek mudah wi dengan puas hati. Ya wi dengan semata-mata puas hati. Istidrak ni ya wi dengan macam. Kalau kita berdui ke anak kan. Anak duk minta. Baik. Wi tapi wi dengan macam tu. Ada seorang lagi ayah nak duit. Napa kau? 20. Cabut wi. Duit dengan molek. Ingat, wi kaya, wi tamneng, wi seni. Takut ya wi dengan mecah. Itu orang panggil istidrak tu. Tak ada nak buat amal, tak ada nak mengaji, tak ada nak faham-faham kak. Putih Imeh kata tak adilah. Pergi dah. Gebah bucu jambil. Tak boleh buat gapo. Pailau. Ngaji tak ada, taubat tak ada, jemaah tak ada, Quran tak ada. Duk cedek semula. Mekah pun tak ada pergi duit belana. Pailau. Tu mula sesal kubur. Wasyari, dan ya uji dengan sesak. Sesak, sakit, demik, amapak. Tu uji dengan sesak. Pasal ni uji dengan kaya, uji dengan seni. Sahabat kata, seni kaya, dah susah pakai miskin, duk lah uji ya Tuhan semua. Benda ni tu, wa ilaihi turja'un. Mu kena klik jumpa dengan Tuhan. Ya royak siap belakang dah. Di atas kita kena dengar cara dia. Klik jumpa dengan dia. Amal ada tak ada pun kena jumpa. Amal ada tak ada pun kena klik. Dia Tuhan panggil. Hak ni tempat takut. Dah ke? Lepas pada tempat di antara tempat hak bahaya nak mati tu kena takut situ. Sakit lagi, tak rok lagi, lapar lagi, dahaga lagi. Sehingga air sutin dunia gitu dalam mulut tak puas dahaga. Allah nak royak kita apa nama ni Kru Zakaria. Tu nak royak orang tak ada amal ni. Kita besolah kita dahaga, kita puasa setara mana. No. Nikah nak mati air laut, air sungai semua sutin dunia, gitu lebih tekak orang nak mati hak tak ada amal ni. Tak rasa puas dahaga lagi. Pas tak bahaya kan? Syaitan pun tambung duk selo, nak tipu. Lagi, tak rok lagi, lapar lagi, cukup je lah tu. Sabit kena takut bahaya mati. Orang tak takut bahaya mati, satu alamat mati nak tangga ini. Tu ingat darah basic. Habis Nabi wak sangat tu bila tu. Nabi lah kita tak ada wak puas sungguh. Baca perut. Lepas pada innaka hamidum majid. Nabi tak bisa lagi baca 4 doa. Doa ni nak mauk lah. Saya nak royak wi, ya tamu ya minta nak wi lepas pada api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Tara Nabi minta habis kira dah lah. Kita tak ada minta apa nak kita ni. Tu Nabi dia ajar kita, ya tak minta Nabi sergot dah.
Habis Nabi dia kata ke Aisyah dia, "Hei Aisyah, Fatimah, mu tak sah tiaklah masa Rasulullah nak mati. Amma ni sakit sekali ni, pas tak sakit pas bila dah." Tu Nabi kata ke Fatimah dia. Duk tengok Nabi ke bawah bangun, kan duduk, kan nyetok, kan tidur. Tengok susah, duk gelisah tak nak mati. Siapa Fatimah tak boleh nak tengok teriak. Aisyah pun tak boleh tengok teriak ke Rasulullah dia. Rasulullah kata, "Mun tiak apa? Tiak tak boleh tengok Rasulullah kan duk mari gelisah, kan duduk, kan tidur. Nak oyak sakitnya, susahnya kak nak mati. Tak ada Rasul." Kama dia Rasulullah jawab tu imi, "Mun tak sah teriaklah Fatimah, mun tak sah teriaklah Aisyah. Aku dengan Rasulullah ni ayah ni dah sakit sekali ni, pas tak sakit pas bila dah." Ni Rasulullah kita ni tak tahu lagi akhirat. Tu nak royak dia sakit. Tabik Nabi bawa tu. Kalau nombor 2, wa min azabil qabri. Minta sepak jauh daripada azab kubur. Kalau nombor 3, ruh. Pandai dah ruh ni. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan minta sepak jauh pada fitnah hidup. Itu saya juga hidup jadi fitnah. Kita tak ambil dah kata ambil. Kita tak kata dia mata kita kata. Terberat belakang tu jadi fitnah orang panggil. Orang lain makan aku, kita kena getak. Tak say tah dunia fitnah pun tak say. Demo je buat kita lalu masuk lewat campik. Tak ada apa-apa 10 tahun ni boleh. Tak ada makan lada, tak ada makan apa. Kena betul-betul tu fitnah. Demo lain buat. Betul lalu tu campik kena takak dah kita. Tu dia tu fitnah dunia. 10 tahun ni boleh duduk dalam tu. Tak ada apa-apa, tak ada minum, tak ada apa, kena fitnah lagu tu. Lepas tu, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah mati. Habis Nabi bawa tu. Tu kena minta. Kata takut situ tanda kata kita nak mati tangga email tu. Kena takut. Dia takut tu kita kena buat persiapan dah. Kalau mau pak ji, saya mau royak boleh dah. Lek ji lah pulaknya, lama pak. Ya pak doa, ya pak tu bila. Kalau saat ni minta jauh pada api neraka Jahannam, yang kedua minta jauh pada siksa kubur, yang ketiga minta jauh fitnah hidup dan mati. Lama pak. Ada orang tanya tu email terbelah lah tu email tu. Agak mana weh? Apa main? Tengok tu. Sen. Lama pak. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta sepak jauh daripada kejahatan Dajjal. Walaupun Dajjal tu email tak ada mari lagi. Dajjal mata sebutir duduk sama tengok tu. Tapi Dajjal Yahudi Nasara. Kau ni duduk main dengan orang Islam ni duduk penuh ketabih tu. Yalah duduk tipu besar sekali lah ni. Tu nak royak dah. Dajjal tu. Kerana Yahudi tu adalah orang panggil Dajjal. Sebab ada orang Yahudi kita tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Dajjal ni pok dia pio, mok dia ni pio." Kama dia apa nama ni? Rasulullah jawab kata Dajjal ni pok orang agama. Mek dia nya iblis laknatullah. Ya gocoh dua tu bek Dajjal. Setan dengan Yahudi gocoh dua tu bek Dajjal. Dajjal tu. Kau duk baca tu. Habis kata Yahudi tu Dajjal dah, cucu dia dah. Kalau tak ada dengan pun dia duk tipu, tak ada beradul lah ni. Tu nak royak dah. Ambil bawa lah pak doa tu. Dah. Mek lama dah doa awal itu tu. Bakal ingat pak kau lepas pada innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu di antara baik. Ni baru 2 baru dia jawab ni. Lebih ilmu sebab ilmu jaga tu jaga. Nak buat gotu, nak buat ganu ilmu lah duk tegar kita, jaga kita. Ada apa harta kita duk jaga dia. Habis atas lebih ilmu. Tu nombor 2. Tengok nombor 3 pula. Tengok nombor 3. Kama dia datang yang ketiga. Siapa dia? Orang Yahudi Khawarij tadi lah. Orang yang aling-aling ilmu kitab Yahudi ada. Dia tanya, yang mana lebih ilmu dengan harta? Kama dia jawab Sayyidina Ali kata, afdal daripada harta ilmu. Sebab kerana ampunya harta itu banyak seteru. Sungguh Temi, orang dia kaya banyak seteru, orang deki, orang gapo.
Kau nampak baik pun, tapi le perut kau dekilah besar sekalinya. Dekilah besarnya. Dekat. Tu nak royak banyak seteru. Dia kaya. Dan ilmu adalah dia banyak, ampunnya banyak orang nak saing. Allah, kita nampak selalu Tok Bila. Dia orang ada ilmu, orang pakak nak saing, pakak nak tupek. Pakak nak tupu sebab ilmu dia ada. Ada pun orang harta banyak ni nampak saing tapi dia mau seteru. Perut dia mau tak oleh dah. Nak ke harta, tak boleh tengok harta banyak nak berdeki. Ilmu tu payah sikit, dia mau dia benda tak ada pasal duk dalam perut. Orang banyak melia, banyak nak saing, harta orang pagi. Ada harta banyak seteru sana. Tu dia antara dah. Kemudian mari yang keempat pula. Bertanya ia seperti dulu juga. Yang mana lebih harta dengan ilmu. Pak orang dah. Tengok mari tanya yang keempat. Kemudian jawab Sayyidina Ali. Yang kata ilmu afdal daripada harta. Sebab apa? Kerana harta itu apabila akan nafkahkan kurang ia. Dan ilmu apabila kita nafkah dan menambah ia. Sungguh. Harta ni kita duk guna dia habis. Habis dia tak kerja juta pun habis. Bagai. Dan kalau tak ada siapa 5 tahun juta habis. Ada pun ilmu duk guna dia ya kau tambah. Lain sungguh kita lebih ilmu sungguh. Kau kita guna dia banyak, kau tambah alik orang ngajar. Lagu itulah. Sabit dia duk pondok tunggu besar nah. Boleh mengajar lah. Sebab dia tahu kata dia ngajar ya kau tambah. Ada pun harta kita duk belanja dia kau habis. Walau banyak mana pun. Nampak kata lebih ilmu. Apa dah? Yang keempat. Kemudian datang pula yang kelima. Bertanya ia Sayyidina Ali, yang mana kau lebih ilmu dengan harta? Kemudian jawab Sayyidina Ali kata afdalnya ilmu. Sebab ilmu tu kerana ampunya harta itu diseru dengan nama bakhil. Kalau orang duduk tas dunia duduk kupik dekuk, esok-esok dia pergi manggil orang kupik, orang kedekuk. Pergi panggil dengan lagu tu. Orang yang banyak harta pergi seru panggil dengan kedekuk dengan kupik. Dan ada pun orang yang ada ilmu pergi seru dengan nama besar dengan beliau. Tak sama kata. Pergi panggil orang ada ilmu, pergi panggil dengan pembesar lagi pula beliau. Sebab Tuhan melia sangat orang ada ilmu. Tengok setara Nabi Muhammad tu yang suruh minta lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Tu Quran dah. Duk juh dalam iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Juh apa weh dah? Boleh duk bila dah. Alif lam mim ya tamu sayaku lama 2, tilka lama 4 lantan tilka lama 3 lantan lama 4. Wal musanna 5 la yuhibbullah lama ni. Wa iza sami'u 7 wala annana lama 8. Wa qala al mala'ul ladzi tu dia panggil 9. Wa'lamu 10. Sebelah ya'tazidu 12. Wa ma min dabbatin 13. Wa ma ubari'u nafsi 14. Rubama yawadul ladzi 15. Subhanallazi asra bi 'abdihi 16. Qala alam 17. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Duk lejuh tu. Tu nak royak juh 17. 18 ruk. Sipat pi beribun boleh jepuk putan. Boleh jepuk soco semacit sapa putan. Ambil mana? Sipat pi beribun. Pada duit pacarak pun boleh buat sipat pi. Wajib. Bila cukup umur 18 boleh buat bak pacarak. Banyak 18 ni. Tak boleh buat bak apa? Bak sawadikan hengrat. 18. Dekat pada 18 Quran tak tahu. Namanya qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim qasimun. Duk royak orang tua, orang butung, orang sembahyang kosong, orang keluar zakat, orang jaga kemaluan. Dia duk royak orang tua. 7-18 tu. 7-17 duk cara sikit minta suruh Nabi berdoa tambah lagi ilmu. Allah Ta'ala Nabi duk hajar minta suruh tambah lagi ilmu. Tengok tu nak kata ilmu ni lebih. Apa Nabi atur hajar, so Nabi kita minta lagi. Dah, baik.
Kemudian datang yang kena pula. Bertanya ia seperti dulu juga. Maka Sayyidina Ali jawab kata, lebih ilmu daripada harta. Karena harta dah diperakan dia pada pencuri dan ilmu tiada pera daripada pencuri. Tengok kereta motor duit witihat nak jaga molek curi demo. Tambah-tambah dunia lah ni pandai. Ada AI tak AI gapo sebentar masuk duit dia bank. Tengok bang tubik dalam berita 13 juta jok kecil. Siapa dia umur 70. Nak oyak pojeng. 13 juta duk taruh dalam bank. Tak akal cuma lah dia nya. Kojok dia haluh lagi atau siapa dia umur 72 tahun. Khabar-khabar pergi tengok tak ada sekut habuk. Duk gibuh-gibuh apa bank lawan duk dia surat. Nu gomo dah. 13 juta. Nak royak wi sampai kena jaga molek. Tak kena cara tipu suk-suk dunia akhir zaman ni dek. Dia komoding, kom nipu. Kita pun kena jaga wi sungguh-sungguh. Lepas koci tekok, koci jack pula dah. Lepas koci jack, kocok tayar lagi. Nak royak apa? Takutnya demo. Tapi ilmu, dia nak curi. Tengok TMA banyak mana pun tak boleh curi. Nak curi mana, dia boleh tumbuk dalam dada. Ni nampak pojeng, harta kita kena jaga pun curi. Ada pak ilmu tak ada kena jaga ke apa dak. Kamar dia datang pula yang ke-7 pula. Dia tanya yang mana lebih ilmu dengan harta. Sayyidina Ali jawab kata, afdalnya ilmu lah daripada harta. Kerana adalah harta dihisapkan pada hari kiamat. Lo tanya sosok. Mungkin jaga apa, bahmu belanja kok mana. Berat nane lah say. Habis kalau kerja benda-benda haram. Pas belanja kok haram pula. Molek 2 kali 5 tak hilang. Sabit jangan kerja lah benda haram. Molek. Pas boleh duit cara halal dah kita belanja kok halal pula. Kalau belanja kok menjadi maksiat Allah berat di akhirat. Dia tanya so. Pak karo hok besar-besar umur kuwi kemung 40 tahun mun buat gapo. Pak harta mu cari kok mana mu belanja kok mana. Muga hak dia timeh dah. Kita tak ada gapo. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Barang hak ada di kita ni hak Tuhan lah kalau. Habis kita nak guna tu kena beringat molek. Nanti akan tanya. Payah tanya lah mau 3 mung ngaji ke tak? Ni tempat berat dia tak ngaji ni. Timeh kena boh-boh tu tu. Mung ngaji ke tak? Walau mu jadi ni apa, jadi belak, jadi puas pun. Bila mu ada agama mu kena ngaji. Payah tamu ngaji ke tak? Kita akan ngaji. Ngaji tu guru mu siapa dia? Ada 4 orang bila habis. Lepas tu mu amal ke tak? Ada rena pojek tu. Hadis Nabi duk royak. Bukan barang-barang cong 3 cong 4 duk royak ni. Dia tanya tu. Ambil kena ngaji. Mari pula dia tanya lama pak. Satukan dengan nikmat pula. Mata. Telinga. Lidah. Duk rasa manis. Masih pedas. Duk boleh kecek. Kaki duk jalan sana sini. Tangan ceput capap benda tu benda ni. Perut duk isi barang makan ni. Parak duk setubuh. Duk setubuh. Laki bini. Semua tu nikmat hak dia belakang. Dia tanya. Mun seher kok mana? Mengguna kok mana? Tak apa-apalah. Sabit itulah habis tahun ni kita kena ubah lah. Kalau duk buat maksiat dengan mata kaki tangan. Tobat wi sungguh-sungguh. Tak wi sungguh-sungguh dah. Kerana kita benda jonglang, kita nak ambil talih dah. Petunjuk saat ni kita nak ambil talih dah, berat lagi dah. Hak kita boleh ambil, ialah dengan taubat sesalah. Pas benda boleh dapat, kita tak boleh nak ambil juga. Kita kena azan, nak buat hak suruh, nak tinggal benda Tuhan lagi. Ni lagu mana tahun ni? Nah, apa kalau yang kahwin ni? Tak boleh buat apa kalau lah. Hak tak ngaji, mari ngaji lah. Hak tak jemaah, mari jemaah lah. Hak tak baca Quran, bacalah Quran. Hak tak zikir lah. Hak tak dekah lah. Nak ubah duk ke kita. Ni sebab kalau kita lah. Dia jawab apa kalau. Lama kena cekak dah. Tak boleh kena ubah dah. Kena ubah duk ke kita dah. Tu baik. Kemudian yang kata harta ni kena hisap. Sabit Sayyidina Ali kata. Halaluha hisabun. Harta hak kita duk titik perlu cara halal molek pun kena tanya. Tu Pak Jeng. Wa haramuha azabun. Harta mu duk cari dengan cara haram, hak ni kena neraka. No hisap dak dah pak lalu neraka dah.
Hak halal lagi kena periksa. Hak haram wa haramuha azabun. Harta hak haram pakai azab selalu dah. Allah, tu nak royak dah. Tu ada cerita dah sabit itulah. Kita kena beringat masa kita tak rati lagi ni. Dan ampunnya harta dan ampunnya ilmu syafaat akan dia pada hari kiamat. Tengok tu. Harta kena tanya menanya. Dah, habis kata lebih ilmu, kerana ilmu dia boleh tolong orang. Sabit Nabi kata, kita ni ngaji dengan tok guru mana? Dah ke? Tok guru hak kita ngaji seorang-seorang tu hai fisik dia. Boleh tolong anak murid dia walaupun sama banyak dengan bintang di langit. Allah, Pak Jin habis kena ngaji banyak tok guru. Ni banyak ya banyak. Apa sejak ni ramai dah. Bunyi mana ngaji lah. Gigi. Demo tu akan boleh tolong kita. Lepas pada Nabi syafa'atul uzma. Waktu duduk Nabi ya. Lepas Nabi syafa'at tu, jauhi pada tok guru lah. Pergi pada tok guru. Lepas tok guru tu pula tok bila sekiranya anak murid dia sama banyak dengan bintang di langit. Dia boleh syafa'at, boleh tolong. Sekolah ni orang kedai-kedai. Bolkat asyik mutu, gapo ikat lesai, patik, topi-topi tak pakai. Kita orang tak boleh nak tolong siapa dia. Kata apa kaprat haraiba. Kaprat sorang haraiba. Malam-malam mempai mahkamah. Tapi kalau kena orang besar, halo. Ngau kata ni kena pergi sikit ni. Mana tu dia cabai pak? Nama gapo yang nampak dada nama Soncai. Kita Soncai gapo? Bakal gapo cik loh. Tak apa. Sebentar ya. Gigi. No dah. Kau nutup mari dah. Pai. Nak royak dan ada kelebihan yang boleh tolong tak dunia. Nak ke? Orang jadi go ni masuk jemur pala tolong kawan sekali. Dia mudah jemur ya orang lebih. Dan nampak lagu tu ada ilmu yang boleh tolong anak murid dia. Walaupun anak murid dia sama banyak dengan bintang di langit. Sabit penonton ngaji lah. Banyak guru kau molek lah. Nabi ya banyak ya duk banding we. Sebab dengan bintang di langit. Soalnya yang kata ni. Orang tino mano-mano. Kalau dia masih muka ngatuk lelaki. Bercatem jeling balik. Muzuk. Tok lelaki tak mari akan asyik. Lo geno nampak pula atas. Marilah tak lalu. Tak lalu apa? Dia ada dah. Dia cok dah. Dia cok nak murid tok lelaki. So tegur catem. Jawab tak sedap dengar. Pasti jelas baloi untuk lagi. Hak itu tak nak tengok hak putih. Learning Nabi kata dosa dia sama banyak dengan bintang lagi. Tak ingat molek retina. Tapi saya Fortino tak ada ramah sini. 3 ke 2 sini. Cek molek. Mai 2 orang saya kata. Tengok kipas musim putih. Tak boleh main teme. Dia dengar ni engkau sikit lah. Ni kena retina makan jelik baloi untuk laki. Tak boleh silap lah. Kacak jekoh. Laki tengok balai apa yang mucung mulut. Tok laki 3 kali wak tak dengar khas down. Pas tok laki tergeno tak jawab. Aku tak nak tuli. Nak murid mung. Murid apa? Ikut pun tahu tu. Kecek tak ada dengar. Bintang di langit. Ingat molek. Tu nak royak. Orang tino hak perangai tak molek lagu tu lah. Mujur fak kita ni molek belaka. Molek kita halak bini. Halak bini molek lalu lah. Gelak. Dia benda bini nak kara. Bini jadi kedebak. Habis bini senyum kamu. Nak go tu boleh, nak go ni boleh. Hak tok laki nak sekarang, tak wi. Boleh ngah malam, Buat gapo? Jekoh di bitu tu, caca lalu dah. Malah sak petang esok tak bagi mak takut bini. Tak boleh main. Habis aku tu nak bini kau jauh tak bila. Dah, tu baik. So situ. Nak habis dah. Kama dia datang yang ke-8 pula. Saat ni 7. Bertanya ia seperti dulu. Yang mana lebih ilmu dengan harta. Maka jawab Sayyidina Ali, dia kata ilmu afdal pada harta. Sebab apa? Kerana harta saat ni binasa dengan lama. Tengok kereta kan? Habis 1000 molek ada. Orang panggil punuh. Rumah pun lama dengan buruk. Tak lagi harta yang akan punuh, orang panggil. Dah, dengan lama kau buruk. Cari hak lain pula. Dah, dulu motor ni Harun ni pula. Baru sobat ni atas sampai mati duduk dengan serai. Dah. Orang panggil barang yang dunia je kau buruk. Orang lagi kau buruk. Kau kecut, kau gapo.
Tu nak ayat. Tapi dia kata dan ilmu itu tiada menasa demikian itu. Ilmu tak menasa. Kau tua kau kamak. Kau tua kau berkat. Kau tua kau orang nak saing. Tengoklah mana-mana tu guru. Tu nak ayat. Sebab dia ada ilmu. Dah kau berkat kau sinaran dia tubik. Nampak tah dunia dia belah-belah dah. Nampak kau tambah, nampak kau kejak, nampak kau melia tah dia tu hewi sinaran dia. Tapi harta ni kau habis. Kau punuh. Nampak kata lebih ilmu. Tu yang ke-8. Tengok yang 9 pula. Dan datang yang ke-9 bertanya ia seperti dulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, afdal daripada harta, kerana harta itu mengkerahkan hati. Jadi orang panggil awak duk kerja semua tak ada dengar agama kok. Jadi payah nak terima jalan yang sebenar. Ikut royak ti Imam kata kena gaduh kerana kita Nabi bersabda irtani khamsan qabla khamsin. Hendak merebut 5 perkara belum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Masa tu kamu hidup takut mati lagi. Tak mikir. Nak mikir kena hati dia kerah. Kerah kira apa? Kerana duk tutup harta semua. Pas harta kurang bersih pula dah. Ke mata kilo jaga-jaga tipu jaga-jaga apa? Nak jadi hati jini kau mana? Ni nak royak bojeng. Dekat lagi pula sihataka qabla dasaramika. Masa tu kamu sihat belum sakit lagi. Pan nanti sakit nak buat amal. Dah sarah royak tahu mana pun tak payah nak terima sebab hati dia kerah. Kerah tu apa? Kerana duk tutup harta hari-hari lah. Tu dah royak kata hak Sayyidina Ali jawab kepada Khawarij Yahudi, hak ahli kitab. Dah, payah kata harta ni, ilmu ni dan ilmu menerangkan hati cerah. Sebab orang panggil ilmu mana nurullah, cahaya Allah Taala. Orang duk le jahil orang panggil zulmat, mana duk le gelap. Orang ada ilmu duk le cerah. Dekat kena sifat 20, kena rukun sembahyang, kena tasawuf, dah kena akhirat gini duk ngaji. Cerah hati dia sebab ilmu dia ada. Dah, tapi manakala apa nama ni, manakala harta ni jadi kau kerah hati orang panggil. Tu betikah lebih ilmu dia jawab ayat ke-9. Tengok yang ke-10 pula. Dah, yang ke-10 pula dia kata hak akhir sekali di antaranya dah. Dia kata yang ke-9, mari pula yang ke-10 jawab Sayyidina Ali kata afdal ilmu daripada harta. Kageno tu. Kerana dia kata dah harta ni dah harta ni kerana ampunnya dah harta itu mendakwa akan kutuhan ni. Orang dia kaya dah tengok Qarun, tengok Fir'aun, tengok pula Haman. Siapa dakwa jadi tu? Buat harta tu banyak. Tu hadok lok we tengok Qarun sat ni. Pas Fir'aun tu we kaya dia. Siapa tu yang sebut dalam Quran beuk dia? Qala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Sebab dia rasa cukup kan. Habis orang kita dah cukup sudah juga weh. Mari takabur bahasa lebih, mari puasa cukuplah dah. Dah tak ngaji agama. Nantilah siapa nak jaga kita. Ujuk mari kita tak khabar. Takabur mari tak khabar. Sum'ah mari tak khabar. Deki mari tak khabar. Ya nampak orang nak lebih dengan dia. Ya deki mari ada. Yang ni orang ada cukup belakang ya susah juga tak pandai jaga weh. Okey, dia rasa lebih. Orang nasihat dia, lapis-lapis ni nasihat aku katik. Aku paling atas berat. Bercumbakok tak ada beradu dalam bulan ni. Pamu duduk main balik kok ni. Nak nasihat aku. Dia main berasa walau tak atas mulut perut dia. Tu dia panggil takabur dah tu. Dia panggil takabur sebab dia tak kenal benda lek dalam. Kita apa? Kita tak ada ilmu. Dah. Pas mari sini, tengok. Fir'aun tu hidup Allah wikaya dia. Masa dia hidup 400 tahun. Tak ada pernah sakit sikit pun. Tengok tu. Allah tu hai istirahat sungguh. 400 tahun sakit gigi pala tak aja sakit. Padahal yang ngaku tu hai pun. Sabit kita ingat weh. Tak aja sakit pun jangan duduk bangga. Tu ada Allah nak tengok kita setara mana. Duk wi kaya. Tengok kita setara mana. Supaya tamneng. Wi tak ada beradu. Tamneng tak aja jatuh. Ingat molek. Ia nak uji lep belakang kapal. Kita ada wasa Tuhan saya. Ingat molek. Tengok Fir'aun. Tak biasa sakit. Siapa mengaku jadi tu ni. Pakakah mah tu tak akan nak pakar. Tak habis. Orang duk kerja dia kah nak cakap. Ya wigon ni. Ya bukan wi perak.
Cak ubung ni, yawi mah ada. Oh, 1, 2, 3 pakai mah yak kuning. Tak wi perak ni. Pas dia tak habis nak pakai saguk di sini mah. Hak tulah apa nama sakut di janggut. Hak tu musuh heret tu. Tapi nak pakai. Nak oyak kaya dia tu. Siapa tu telajak Tuhan kata, dah apa nama ni ngaku siapa jadi Tuhan. Sayyidina Ali pun lagu tu, kerana ampunnya kaya dakwa ku Tuhan ni. Dalil adalah dah Haman juga Firaun ngaku Tuhan. Setan lagi ngiling weh. Tekah nak Firaun kata Tuhan dia royak. Qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Maka lalu tu setan ngiling pala. Allah ba'am. Setan je hak tahu dia boleh tak ngaku Tuhan. Dia tahu Tuhan nama Allah. Teruk Firaun lagi lah. Ngaku Tuhan. Sampai tu setan ngiling pala ni. Allah ba'am. Ngaku Tuhan ba'am. Setan kata. Atau nak royak wi pok jeng. Ngiling kat dia apa? Nak royak wi dah. Dan ampunnya ilmu mendakwa ke hamba orang ada ilmu tu dakwa kena hamba semua. Tengok Nabi Muhammad kita Tuhan tahu ya Muhammad, mung aku nak jadi rasul ni hamba sekali dengan raja ke mu nak jadi rasul sekali dengan hamba. Oh kita kalau Tuhan tahu lagu tu pok jeng. Rasul raja lalu lah. Oh kita pek raja ada apa sawaditan. Tapi dia ambil tak ada apa tengok Nabi Sulaiman. Raja lagi, Nabi lagi. Tapi Nabi Muhammad kita boleh hamba. Allah, nak jadi rasul sekali dengan hamba. Nah, sambil Nabi orang panggil tawaduk secukup-cukup tak ada lah. Syadidul hayat sangat malu dengan Tuhan. Tawaduk dengan Allah Ta'ala. Ngaku hamba-hamba sopo. Nah, perendah cukup. Tu nak royak. Dah, kamar dia orang ada ilmu pelagu tu lah. Serta dia amal dengan ilmu tak. Dah, ngaku ke hamba dengan Tuhan semua. Orang yang tak ada ilmu tu ngaku tengok sebagaimana Torom. Siapa ngaku lagu tu? Firaun ngaku Tuhan. Syedak. Dan lagi pulaknya Haman. Tengok tu dah. Tu 10 perkara. Boleh kita mikir. Kalau tutup harta selama kening, kita mikir dengan ni. Bukan nak murih salah ditutup cari harta, tak salah itu. Hak bosannya kita tertelajak cari harta, siapa tak belajar. Situ tu imej. Carilah muka kita nak makan hidup baik kita. Nak pakai, nak minum, nak kedera tapi salah mung tu tak ada dengan langsung. Situ pak salah tak ada ambil mikir hak akhirat. Sabit Nabi kata tak ada arah au mustami'an mutadah telinga dengar. Dia tak dengar macam mana kita nak balik. Macam mana kita nak segar. Macam mana kita nak sedar. Tak dalam kau cirah tubik tengok dunia, dengar dunia, nampak dunia, jalan dunia, pas lagi kasih akhirat ke mana? Kau tak ada dengar apa? Kenalah dengan Nabi kata, kena Nabi kata. Dekeh, apa nak Cruz Zakaria? Sampai jangan tinggal lah. Dekeh, masjid kita Darul Falah ni, tengah hari, kau lipat. Dekeh, malam satu anak dia, pada kita, apa nama? Muslim, pas malam Ahad ni. Dah, kalau boleh dapat malam, insya-Allah. Kenyetirik lah jamu ruh kita tu. Ruh pun nak makan juga. Dah, ni jamu perut ya. Tengok kedai penuh. Di mari tadi tak tubik lagi tu. Bayar 300, 400, 900 klik ke belakang bila ni tengok bonlok. Bonlok jangan bising lagi. Ke bonlok duk Highland ni. Sini. Habis itu Sayyidina Ali kata nak. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini. Masalah mana? Masalah hak mana lebih harta, ilmu dengan harta. Sayyidina Ali kata kalau pakak duk tanya aku ni masalah ilmu dengan harta ni, nascaya aku nak jawab dengan jawab berlain-lain ni selama hidupku. Allah. Nak jawab tak serupa belaka. Siapa dia ada nyawa di badan? Mana harta ilmu dengan harta mana lebih? Jawab lebih ilmu. Ni alasan. Lebih ilmu ni alasan. Siapa aku mati, aku nak jawab tak serupa. Nak oyak lebih ilmu. Ni oyak 10 ya. Kalau Tuhan perak umurku tak mati, orang tanya, aku nak oyak siapa mati. Tak serupa. Lebih ilmu daripada harta. Tu ahli tugas lagu tu. Kamar dia lepas pada tu, maka datanglah mereka itu pada masuk Islam. Jadi fok habale, fok ketua ahli khawarij Yahudi kafir ahli kitab masuk Islam. Nak sebab ahli jawab lagu tu. 10 perkara tak sama. Dia nak tahu kata ahli tak ahli. Tapi bila ahli jawab,
Puluh orang tanya tak serupa belaka. Dia tahu kata Ali ni Ali sungguh. Sabit Nabi kata wa aliyu babuha. Ali jadi pintu ilmu. Nabi kita gedang ilmu. Lalu dia berasa percaya sungguh kata Ali ni Tuhan Ali sungguh dia. Masuk Islam puluh orang tadi. Tak ada ke mana gitu ya. Dan sangat banyak lagi dalil-dalil Quran dan hadis-hadis yang menunjuk kelebihan ilmu dan ulama. Dan yang terlebih abdal segala ilmu itu ialah ilmu usuluddin, ilmu kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana dengan dialah dapat kita kenal Tuhan, dan dengan dialah tempat sah amal ibadat. Habis nak baca tu ilmu usuluddin. Kenapa? Kerana dia sebanyak-banyak ilmu, dia raja ilmu. Kenapa? Kerana ilmu usuluddin, ilmu yang kenal Allah. Kenal Allah Ta'ala ada. Kenal Allah Ta'ala sedia. Bukan kenal boleh royak besar kecil. Kalau boleh royak kenal atas bawah naik hulu jatuh, hak tu kenal makhluk, kenal setan ke tu. Sabit kenal Tuhan ni kenal ada sungguh. Kenal zati ada, kenal sedia. Habis kena ngaji wujud kita bakar. Ni kadang-kadang kita nak bila tak tu baik lagi. Yang ke-14 nama Faruk. Nak sudah sebuah ni jadilah hal ni. Habis dah. Yang ke-15 nama Fa'uk. Yang ni nama apa ji? Ni tu rendah je ji dah. Fa'uk. Paha nama apa sih? Tengok tu pas nak ngaji lagu mana nak tinggal. 5 nama qiyamu ta'ala binafsi. Ni nama wahdaniyah ji. Wajib kita beri Tuhan ni satu tunggal so yo. Pancara Rasul tu nak ngajilah. Ayat 14 Faruk kaunuhu qadiran, bertambah tes sifat berkuasa di zat. Tu kaunuhu. Lama bila 15 tanya kaunuhu muridan, bertambah tes sifat berkandak di zat Allah. 19 pok jeng. Skru Zakaria 11. 11 tu kena belaka jadi budak, lalu kata nak weng teme Allah, kena kereta kena beradu anak kita pun, lalu nak weng apa seweng Allah, apa tua pun tahu, tapi seweng sifat 20 sebelah nama apa ji? Lut sebelah orang putih reti kalau bahasa siap orang panggil sip 8. Nah, kalau orang putih orang panggil 11. 7 tu orang panggil seweng, tak imeh pengerti. Satu nak royak tu. Seweng lama sebelah namanya. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang sebelah nama. Allah demo ni kelolo kau sungguh tak erti ni. Hayat sebelah, 12, samuk 13. Hayat orang panggil apa nama ni? Samuk sebelah, apa nama? Basak 12, 13 kalam. Dia kena kepada sifat samuk, sifat pendengar satu, sifat di Allah Ta'ala, sifat yang sebelah. Siap orang panggil sifat 8, orang putih, orang panggil seweng. Cina tak tahulah. Tu nak royak tak bila. Lepas kita nak beradu ngaji lagu mana pun utuh. Padahal kita itikad dah Tuhan berkata, Tuhan kuasa, tapi kena ngajilah. Takut tak lepas lagi fardu intimate dah. Sabit tu nak seli usul-usul tak jaga-jaga sekali dah. Sekarang itulah malam ni kita ngaji sebuah lah sebagai pembuka orang panggil. Nampak duk ngatuk mabuk lagi gerbel tak habis lagi dah ni. Tak ada belakang lah tu je itu deh. Apa pun hari sikit bekas lada tu email tu. Janji yang mari tak ada tu email bos siap dah. Tu dia deh. Tu dia. Sekarang tu lah ada tanya gapo lagi weh. Pandai-pandai belakang dah tu email dia. Tak ada pola dah pandai belakang mujur lah. Tapi nak ngaji lagi pandai pun. Wallahu a'lam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raja istighfar. Tak ingat ingatlah ni tahun habis dah tak 47 ni. Nak masuk 1048 pas support tu juga. Lagu mana selawat patah weh? Pokalo. Geno tak ingat apa tu juga. Tak leh lah tu email tahun baru dah. Nak ubah tu lah duk ke tu sing. Dak ke? Baik.
So lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Tak nak sedap dah. Wal khatimi lima sabaqa. Wan nasiril haqqi bil haqq. Oh, ni punya kok-kok selama mana tu kok-kok tu? Wan nasiril haqqi bil haqq. Oh, anggur haja tak ada baca tu. Oh, bandara dok jual ikan kat mah dia dah, pakat belilah ikan dia murah, pas dia dekoh rajin. Tapi masalah selawat anggur gitu ya. Tak ada bunyi kok-kok anggur. Itu mak dauk dia ke. Wan nasiril haqqi bil haqq. Bunyi tak email sore kok-kok tu. Wan nasiril haqqi bil haqqi. Seekor-seekor gitu nyanyi oleh ambo lah. Deke wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Ni selawat ni sekali, pas selawat lain 900 kali dah. Allahumma anta rabbi, saat ni kita baca sekali, supaya baca hak lain tu bila 1000 kali dah. Habis ambo nak kacau, ingatlah dua ni. Tapi tak boleh halih lagi. Dia kata boleh halih lah 1000 tahun baru ni. Tak boleh halih juga lagi besing ni. Termasuk besing seorang tak ingat. Tapi tak apalah, boleh duduk buat di buat kapel ni lah. Dah ke? Tu nak royak ni. Kena berubah besing, ingat. Nak halih orang lain kata, lama mana dah. Sekat tu lah, wallahu a'lam. Bismillah.